Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah, ayam penyet adalah menu yang paling dapat sambutan utama di My Kitchen selain asam pedas klepot. Dalam video kali ini, Cik Ros berkongsi bagaimana ayam penyet di My Kitchen disediakan sehingga menghasilkan ayam yang rangup di luar, lembut dan juicy di dalamnya. Ramai yang menggunakan cara yang berbeza untuk menyediakan ayam penyet. Ada yang menggunakan ayam muda, ada juga yang memilih ayam tua seperti yang Cik Ros gunakan. Ada yang bersalut tepung, ada yang digoreng tanpa tepung selepas diperap. Bagi Cik Ros, tiada yang salah. Yang penting hasil akhirnya sedap. Pelanggan puas hati makan dengan penuh selera. Di My Kitchen juga ada pilihan ayam penyet ataupun ayam gepuk, sama ada makan di kedai atau dibungkus, untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Kami sentiasa mengalu-alukan kedatangan semua. Di My Kitchen, kami bukan sekadar berniaga. Kami juga berkongsi ilmu dari dapur. Semoga setiap perkongsian ini memberi manfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tak terlepas lagi perkongsian tip memasak menu menarik dari dapur My Kitchen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.